apa beza urut batin dan juga urut yang ada kesudahan gembira? Alright. So, beza pun kita tahu, soalan pun dah berbeza dah. So, kita urut batin yang betul-betul dulu So, bila kata urut batin ni, kita pegang pada bahagian peha, ada urat dekat situ yang akan melancarkan darah ke arah kita punya alat kemaluan lah. Alright. So, dekat situ insyaAllah itu memang betul dan rata-rata orang pun mengakuinya memang kat situ tempat dia. Okay, untuk lebih functionality lah. Okay, untuk function, untuk lebih tegak, untuk dapatkan tegak tu yang dah lama tak dapat tegak, dia akan tegak. Alright. So, di situ cara urut dia pun berbeza lah. Okay. Lepas tu, urut yang kesudahan gembira tu, satu je cara urutan dia. 1 dan 2 lah. Okay. Maybe dia pakai minyak, maybe dia tak pakai minyak. Maybe cara urutan dia bukan macam gini, maybe cara urutan dia macam gini. Kan? So, berhati-hati bila pergi ke terapis mana-mana. Dia ada urutan batin. Batin dia ialah pegang alat kemaluan dan juga dia seolah macam kita sendiri boleh happykan diri kita, tapi cuma orang lain sahaja yang happykan diri kita. So, bila ada unsur-unsur begitu, elaklah. Elak ataupun terus tinggalkan tempat tu, minta refund balik. Alright? Sebab kita nak urut batin yang betul-betul. Unless kalau korang nak urut ada kesudahan gembira tu lah. Alright?